Bagi siapa yang masih lagi pening nak cari tripod, okay, beli tripod Zomi. Ini memang sangat baloi, dah pakai lama dah, memang tahan. Okay, kita pergi daripada bahagian atas dulu. Mula-mula sekali bahagian atas ni, okay, dia boleh letak handphone secara melintang dan juga boleh letak handphone secara menegak. Macam ni. Kita boleh lockkan kat sini. Memang sangat mudah. Ini pun senang nampak ni. Boleh angkat macam ni je untuk letak handphone. Okay, ni boleh kontrol macam ni. Kalau nak lock, tinggal pusing je untuk lock. Nampak ni. Dan kalau nak gerak, boleh gerak macam tu. Jadi mudah lah kalau kita nak ada pergerakan pada handphone kita, boleh pakai macam ni. Dan boleh berpusing juga macam ni. So, kita kena ni lah. Kemudian kaki ni ada tiga tempat adjust. Tiga-tiganya boleh bergerak. Memang sangat-sangat ni lah, sangat-sangat membantu. Kemudian dekat sini, kalau perlukan ketinggian, boleh adjust ni. Nampak ni. Ni boleh adjust lagi ketinggian ni. Adjust dan boleh lock dekat sini. Dan dekat sini juga ada, boleh tengok kat sini. Nampak ni ada water level ni. Kalau nak tengok level ni, boleh tengok kat sini lah. Ada water level. Dia memang sangat-sangat membantu. Nampak ni, ni boleh pusing. Tak ada masalah. Okay, dapatkan Zomi. Memang saya dapat beberapa tahun dah. Memang tak ada masalah dan sangat mudah. Memang sangat kuat. Ni nampak ni. Ni pun boleh letak. Kalau ada bag, boleh sangkut bag dekat sini. Okay, semoga bermanfaat. Dapatkan Zomi. Memang sangat berbaloi.